Okey kawan-kawan, inilah dia skuter yang kita tengok hari itu ala-ala Lambretta yang sudah pun dilancarkan hari ini bersempena dengan Malaysia Bike Show. Harga yang ditawarkan bermula daripada RM12,888 berkapasiti enjin 250cc guys. Korang rasa macam mana? Dengan look yang sangat comel, klasik. Dia datangkan dengan 4 warna yang menarik: hijau, oranye, putih dan hitam. Untuk video yang lebih detail, korang tengok video ni dulu macam mana. Jadi baik, inilah dia sebuah skuter retro modern daripada Brixton Mocha 250. Kita lihat dulu spesifikasi enjin dia. Single cylinder 4 stroke liquid cool. Kapasiti enjin 244cc. Power yang hadir 18 kW pada 8,250 rpm. Maksimum torque 24 Nm pada 6,500 rpm. Starting system elektronik. Suspensi hadapan telescopic fork dan suspensi belakang dual shock absorber. Untuk ketinggian tempat duduk 750 mm. Berat kering 130 kg. Kapasiti tangki 11.5 liter. Ciri-ciri lain yang menarik, modern hexagonal LED headlight dan lampu belakang modern LED yang cukup menarik perhatian. Ia juga hadir sekali dengan sebuah carrier yang cukup praktikal. Paparan meter TFT. Lihat pada tempat duduk, cukup premium dan comfort. Brixton Mocha 250 hadir dengan warna dan grafik yang cukup menarik. Enduro White, Clockwork Orange, Backstage Black dan Mint Green. Bagi korang yang sukakan gaya-gaya klasik, retro, inilah dia untuk korang. Jadi baik, kawan-kawan yang nak dapatkan jentera idaman korang boleh je datang ke Chaiken Motorcycle. Terdapat 10 cawangan di sekitar Lembah Kelang, dibuka setiap hari termasuk hari Ahad. Dan kalau korang datang sini, boleh jumpa dengan tim-tim sale Chaiken Motorcycle kat sini. Alright, kalau korang tak nak datang, korang call, hubungi di ruangan komen dekat bawah ni. Alright, tak ada masalah. So, nak dapatkan jentera idaman korang, turun ke Chaiken Motorcycle. Abang kan pomen, patut abang lah recommend kat saya pakai minyak apa. Apa tu? Barang baik ke bang? Serius ke bang? Minyak apa ni bang? Dari mana? Minyak Eagle dari France.